Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel saya, Irene_Vlogs. Hari ni kita akan mainkan game Enter Brainroid. Researcher. Content M. Apa tu? Dia buat apa guys? Tunjuk saya ke. Benda terlalu buat tu guys. Ush. Hoi. Macam uish, udin guys. Oh, besarnya dia. Sampai kena tolak guys. Mikat guys. So Ush guys, macam cerita movie dia guys. Bagus tu. Dia punya cutscene guys. For 500 million! Ya, saya buka What am I sistem supposed to tell the Tapi papers? korang tak dengar Do another press conference again. They get on my nerves too much. At least it'll look good in the newspaper. Ah! If saya you want, we setting could always je take the korang. wings off. Get out. Wait. Where are we gonna put this thing? We know a spot. Ush. Gila lah. Maksudnya kita kena naik sampai atas tu. Ya, faham. Mana kita? Nampak tak? Mana? Okey, ni kita guys. Ni avatar kita, kepala kucing, baju Melayu. Oh, kita kena lompat guys. Lompat. Oh, dia tinggi guys. Lompat lagi. Semoga menang lah guys. Sebab tinggi oh. Ush. Macam lompat lagi. Tak boleh. Lompat. Oh, okey. Tolonglah. Astagfirullah. Tolong. Aduh. Tolong. Siapa tolong guys. Tu ni. Tuan tadi. Sini. Okey. Banyak. Macam mana ni guys? Ni nak panjat tak boleh. Saya panjat boleh. Kita okey, faham. Ush, dia tu teleport guys. Cepatlah. Okey guys, kita naik dah. Tunggu dia sekejap guys. Cepat oi. Macam dia boleh teleport guys. Ui, apa ni? Tolonglah. Tolong. Okey, mantap. Bagus ada ni. Macam hacker je guys, bukan kan? Okey, mantap. Bagus, hacker baik ni. Okey, panjat lagi. Kiri. Okey, yes, panjat lagi. Okey, mantap lah. Okey. Ya, apa? Okey, checkpoint. Teleport je weh, Gus. Kau boleh teleport Gus. Ada 1.5k kita punya duit guys. Tengok shop ada apa. Okay. Ui, masuk.
Ni naik. Tunggu dia orang jap. Dia lah serabut lah keluar-keluarkan ni. Gia, ada gia apa je ni? Dia ada gia telefon. Oh. Tu je. Dia tak payah. Okay. Tolong. Naik. Alah. Ish, tolong bekerja sama. Mantap. Ya. Okay, mantap. Naiklah aku. Cepat. Naik. Cepatlah. Naik atas kepala. Alah, tak ada lah. Tolong. Tingginya dia. Tolonglah. Aduh. Hai. Budak. Ni kita punya sekolah guys. Bukan ini leaderboard. Jadi apa guys? Tolong. Tadi aku rasa aku ada dapat tu guys. Tadi aku rasa aku dapat tu. Apa nama dia? Ni. Nampak. Oh, senang je guys. Okay, lagi. Okay, claim checkpoint dulu. Nampak lagi. Alamak. Alah. Macam mana ni? Ya. Pergi balik. Saya. Cepatlah. Naik atas kepala. Cepat naik atas kepala. Naik di atas kepala, okay. Right. Naik, okay, mantap. Sekejap. Okay. Apa aku buat? Ngew. Tak boleh kena ada dia. Cepatlah naik ni atas kepala ni. Sabar. Ush, guys.
Tinggal aku macam tu je guys. Amanda lah. Sekejap. Okay, naik. Dua jatuh balik. Amanda ni, sekejap. Ni aku roll apa jadi. Baru stage 29 guys. Ni pun cepat naik jut cepat sini. Sekejap sini. Mantap aja. Jom. Rasa tak claim ni. Cepat. Oh, kita buat. Ayah tolong dia. Rasa. Oh, lupa. Cepatlah. Okay, lihat. Okay, mantap lah Jod. Jod pula nama dia apa? Jen. Okay. Tolong lah. Ini Jen. Mantap Jen. Mantap Jen. Mana ni? Mana dia orang? Oi. Apalah, dia orang dah tinggal kita dah. Thank you lah. Abang besar. Okay, naik. Jangan select dah. Ush, sikit lagi nak sampai. Okay guys, sikit lagi nak sampai. Sini. Cepat. Dah sampai akhir dah. Alah, jangan tinggalkan saya. Aduh, apa benda ni? Tolonglah Ria, sini. Okay guys, kita dah habis. Saya kat orang tadi tu tunjuk jalan. Ush. Nak masa satu ni. Ni. Udin. Dah. Okay. Tu
masuk din. Ush. Mesti kita jadi besar. Boom! Man, I'm freaking ripped. Ui. I need protein. Protein. Nak buat apa? Habis Not a protein ni. protein powder. Apa nak tengok? You're just what I needed. No. Tidak. Aduh, din ni. Right at the spot. Apalah. Aduh. Kita screenshot je dia. Buat apa tu? Okay. Masuk lubang jamban pula. Aduh. Kena ke sini, lompat. Ush, mak. Lubang jamban, ada jamban. Pelik, oi. Ada kereta. Okey, sikit kena mati ni. Okay, ada kotak lagi, ada tempat duduk, ada tempat barbecue, ada ni. Dan kar. Tempat kar ke? Okay, Mr. Chair. Oh, you are in the pit now with me, Mr. Chair. I am very sad all the time. Do you know why I'm sad all the time? Because of those stupid brain rots. Mr. Chair used to be a beautiful beach chair by the Dah telan aku sudah. Mr. Chair loved watching the sunrise every morning. But then those brain rots took that away from Mr. Chair. The brain rots turned Mr. Chair into a freak and threw him down the storm drain to sit all alone by himself. Alhamdulillah guys. Mr. Chair has immense pent-up anger for those brain rots. Okay, Mr. Chair. Sudah. needs you to do Sudah, Mr. Chair. Chair needs you to Makin seram aku tengok dia. Mr. Chair heard about a place on the surface where you can get weapons of mass Ush, destruction. apa yang tunjuk ni? Here, Mr. Chair has something for you to get started. Don't ask Mr. Chair where his money comes 5,000 dia bagi. from. All you need to know is that Mr. Chair works very hard for his money down here. See Ush. this? Mr. Chair will give this to you when you come back. I hope you don't disappoint Mr. Chair. Kalau kita datang balik, kita menang balik, dia bagi 10,000 kita. Okay, say goodbye to Mr. Chair. Okay, bye. Aduh. Malah dia jatuh kita. Dia jadi besar guys. Memang besar. Besar. Apa ni? Hehehe. Ada tu, ada easter egg guys. Ni apa ni? Boleh ada promo codes guys. Ya, free weapon. Ush. Macam. Oh, okay. Oh, nanti ada ni. Strawberry elephant. Mr. Chow. Oh, inilah kita nak pakai bila lawan nanti. Kita beli ni guys. Kita beli baseball. Okay, beres. Jom. Yalah korang. Kita sambung part 2 untuk game ni. Okay korang, bye.